Okey, jom kita terus mula. Dalam analisis kita kali ini, kita nak selami satu pelan tindakan realiti yang memang luar biasa dalam surah ke-28 Al-Quran. Kita akan biarkan teks ini sendiri yang bersuara, buka rahsia struktur alam ni tanpa berselindung di sebalik tradisi biasa. Soalan ni, apa yang anda buat dengan apa yang diberikan kepada anda? Ini bukan sekadar persoalan falsafah tau. Teks ini menetapkan persoalan ni sebagai titik ketegangan utama yang kita akan teruk ke sama-sama hari ni. Ia sebenarnya asas kepada macam mana realiti kita ni berfungsi. Jadi, untuk rungkai semua ni, kita akan ikut 3 kisah yang berbeza. Ada seorang penguasa tirani, seorang utusan dan seorang bilioner. Ketiga-tiga cerita ni mungkin nampak terasing kan? Tapi sebenarnya ia menyembunyikan satu undang-undang realiti yang sama. Tapi ingat ya, kita bukan nak dengar cerita dongeng sejarah kat sini. Al-Quran secara aktif berkomunikasi melalui satu kaedah yang dipanggil tasrif. Maksudnya, teks tu sendiri menafsirkan dirinya untuk tunjukkan prinsip universal dengan merujuk silang terma-termanya. Ia macam satu ekosistem yang hidup. Nama surah ni sendiri, Al-Qasas, dah bagi hint tentang apa yang kita tengah buat. Ia bukan sekadar bawa maksud cerita-cerita biasa. Ia sebenarnya bermaksud menjejaki maklumat secara sistematik, langkah demi langkah, mengikut hukum alam. Kita sedang menjejaki corak realiti itu sendiri. Okey, jom kita tengok pertembungan yang pertama. Teks ni terus lagakkan dua benda yang sangat berbeza. Di satu sisi, hierarki tiruan Fir'aun yang sangat bising, agresif dan besar. Di sisi lain pula, satu arahan ketuhanan yang luar biasa senyap yang diberikan terus ke dalam hati seorang ibu. Kuasa yang memaksa bertembung dengan panduan dalaman yang halus. Fir'aun ni, dia angkat diri dia dengan memecah belahkan rakyat kepada syiaan atau puak-puak yang berpecah. Tapi kat sini, teks mendedahkan satu hukum asas. Sistem yang dibina dengan sengaja melemahkan orang lain ni, akhirnya akan sentiasa musnahkan dirinya sendiri. Ia nampak kuat, tapi sebenarnya rapuh dari dalam. Nah, kat sinilah wujudnya satu paradoks yang sangat besar. Al-Quran suruh ibu Musa lepaskan bayi kesayangannya ke dalam sungai. Bayangkan, benda tu betul-betul bercanggah dengan apa yang dia cuba elakkan. Kalau ikut logik akal kita sebagai manusia, ini ibarat satu kemusnahan kan? Tapi kena faham, konsep penyerahan kat sini bukanlah bermaksud kita pasif atau berpeluk tubuh. Tindakan Ibu Musa ni adalah gambaran paling agung tentang penyerahan kepada realiti. Dia letakkan kepercayaan kepada corak ketuhanan yang jauh lebih besar dan buang ilusi bahawa dia boleh kawal segalanya. Inilah agensi ilahi yang sebenar. Sekarang, kita masuk ke bahagian kedua. Al-Quran bahagikan perkiraan dalaman kita kepada dua laluan je. Sama ada huda, iaitu realiti yang objektif, atau hawa, ilusi dan emosi ketakutan kita sendiri. Hari-hari kita kena buat pilihan ni. Kita nak ikut realiti yang sebenar atau sekadar bertindak melulu sebab rasa takut? Kita nampak benda ni jelas masa Musa tolong dua orang wanita tanpa harapkan apa-apa balasan. Lepas tu, dia gelar diri dia fakir. Fakir kat sini bukan maksud miskin tak ada duit tau. Ia bermaksud satu rasa kebergantungan yang tulen terhadap realiti. Dia bergerak dalam dunia ni tanpa mendakwa yang tindakan atau kebaikannya tu sebagai hak milik pribadinya. Dan bukti benda ni berterusan. Bila Musa buat kesilapan besar, terpukul seorang lelaki, dia tak defensif pun. Dia terus mengaku salah. Ini kualiti dalaman tepat yang teks ni nak tunjukkan. Kapasiti untuk nampak dengan sangat jelas bila kita dah lari dari landasan yang betul. Kemudian, teks beralih kepada kesedihan dalaman utusan tu sendiri bila orang yang dia sayang tolak mesej yang dibawa. Memang sangat mendalam. Teks ini mengiktiraf realiti emosinya tanpa sikit pun memalukan dia. Ia akui batas kita sebagai manusia dengan penuh kelembutan. Ia juga melukiskan satu sempadan yang sebenarnya sangat membebaskan. Tanggungjawab seorang utusan tu hanyalah balag, iaitu menyampaikan. Dia tak boleh nak paksa hidayah tu masuk ke dalam hati seseorang. Benda ni terus angkat beban untuk cuba mengawal orang lain dari bahu kita. Okey, ini bawa kita kepada kisah ketiga, iaitu Korun. Kita beralih dari kezaliman kuasa Fir'aun dan cabaran emosi utusan tadi kepada ilusi ekonomi yang paling besar. Korun ni wakil kepada kelemahan manusia yang sangat spesifik bila cerita bab harta dan kekayaan material.
Silap besar Karun ni bukanlah semata-mata sebab dia terlampau kaya, tapi sebab ego dia. Dia kata, aku dapat semua ni sebab ilmu yang ada pada diri aku. Dia rasa semua kejayaan tu berpunca dari kehebatan diri dia sendiri. Ini satu ilusi kebebasan mutlak yang sangat bahaya. Jadi, Al-Quran bukan setakat nak bagi cerita pengajaran biasa tentang jangan sombong. Teks ni mendedahkan satu hukum pragmatik menuntut hak milik mutlak ke atas sumber alam ni sebenarnya melanggar keseimbangan realiti. Anggap sumber tu sebagai hak mutlak diri sendiri adalah satu penyelewengan struktur alam. Dan akibatnya memang cukup ironik, tapi selari dengan corak yang kita tengok dari awal tadi. Kalau Firaun ditelan oleh laut yang dirasa dia boleh kawal, Qarun pula ditelan oleh bumi. Tanah yang disangka dimiliki secara mutlak tu lah yang menelan dia. Sekelip mata je, ilusi pemilikan tu dihancurkan oleh realiti. Kalau kita ambil langkah ke belakang sikit dan tengok gambaran besar, seni bina teks ini memang sangat menakjubkan. Ini bukan 3 kejadian yang terasing. Ia adalah satu prinsip universal yang sama yang terpakai merentasi kuasa, emosi dan kekayaan. Teks ini betul-betul mentafsirkan dirinya sendiri. Jadi, berbalik kepada soalan utama kita di awal tadi, apa yang anda buat dengan apa yang telah diberikan kepada anda? Cuba kita biarkan kejap beban cerita si penguasa tirani, si utusan dan si bilioner ni meresap dalam fikiran kita sebelum Al-Quran bagi jawapan muktamadnya. Ayat ni adalah kemuncaknya. Teks ni menyatakan dengan sangat tegas bahawa kediaman yang kekal abadi Al-Akhirah itu khas untuk mereka yang tolak ilusi, nak jadi lebih hebat dari orang lain dan menolak korupsi sistemik. Ini bukan pasal ritual kosong, ini pasal macam mana kita sejajarkan diri kita dengan realiti sebenar. Resolusinya mudah je kawan-kawan. Siapa yang genggam kuat-kuat nak kawal semuanya, macam Firaun dan Qarun, akhirnya musnah adik genggaman dorang tu sendiri. Tapi siapa yang terima batasan diri dan berserah secara tulen, macam Ibu Musa dan utusan tu, doranglah yang wajar mewarisi kestabilan yang berkekalan. Pelan tindakan alam ni dah pun dibentangkan dengan cukup jelas di hadapan kita hari ni. Persoalannya sekarang, adakah kita akan ikut jejak-jejak kebenaran ni atau kita nak terus selesa bina hidup atas pasir ilusi kita sendiri dan cuma menunggu masa untuk ditelan? Fikir-fikirkanlah.